Okey, seterusnya kita tengok untuk konsep tadakhul. Okey, tadakhul ni okey, tadakhul contoh. Contoh si mati dan meninggalkan zaujah seorang. Kemudian dia ada jadah iaitu li'ab. Kemudian dia ada jadah iaitu li'um. Okay. Kemudian dia meninggalkan akhun li'um. Kemudian dia meninggalkan ukhtun li'um. Okay. Macam saya cakap tadi, selesaikan yang pertama dulu iaitu masalah zaujain dulu. Iaitu dia akan mendapat 1/4 sebab tak ada furuk. So, bakinya adalah 3/4, total 4/4. Yang mana baki 3/4 ni sepatutnya menjadi milik mereka. Okay. Dah settle kat situ. Lepas tu, kita tengok jadah. Jadah dia akan berkongsi pada 1/6. Kenapa berkongsi 1/6? Bukan seorang 1/6, seorang 1/6. Sebab di bawah jins yang sama. Dia contoh macam isteri lah. Kalau ada salasa zaujat, mereka akan berkongsi pada 1/8. Bukannya seorang dapat 1/8. Okey. Kemudian akhun dengan ukhtun akan berkongsi pada 1/3. Okey, kita cuba settlekan yang ni. Iaitu jadah ni 6. So akan dapat saham. So akan dapat 1/6 dan 2/6. Ni furud. Okey. 1/6 dengan 2/6 valid tak untuk mewakili dia orang? Maksudnya sini 1, sini nak bagi dengan 2 orang. Sini 2 nak bagi dengan 2 orang, okey lah. Tapi sini tak valid. So kena tasah dululah. Jadi 1 dia akan darab dengan 2. Dia akan jadi, ni akan darab 2 kat sini. Dia akan jadi 2/12. Sini darab 2, dia akan jadi 4/12. So, asal masalah baru adalah 12/12. Jadi, baki di sini adalah 6/12. Okey, macam saya cakap tadi, apa yang nak menentukan, kita tengok di sini. Baki zaujain mesti sama ataupun taklah kata mesti. Kita tengok baki zaujain dengan total saham waris lain. Sama ke tidak? Okey. So, bakinya kat mana? Kita tengok baki ni sini. Sini baki untuk zaujain. 3. Lepas tu, kita nak hubung kaitkan dia dengan total saham bagi pengiraan kedua. Total saham yang mana? 6 ni baki. Total saham adalah 2 tambah 4, 6. Ini total saham dia. So, kita tengok 3 dengan 6. Macam tadi ni. Macam tadi ni. Kita tengok 3 dengan 3. Ni baki dengan saham. Baki dengan saham. Sama juga lah yang ni. Kita tengok baki dengan saham. Total saham. So, dia tak sama. Tapi, dia ada hubungan. Maksudnya 3 dengan 6 ni ada hubungan. Which is 3 boleh jadi 6. 6 ni tak apa, stay je. 3 boleh jadi 6. So, kalau 3 boleh jadi 6, kat sini kita akan darab dengan 2. 3 boleh darab dengan 2 untuk jadi 6. Tapi 6 tak perlu. 6 stay je. So, dekat atas ni kita akan darab dia dengan 2. Okay. Jadi, apa yang akan jadi di hujung ini adalah ni darab dengan sebelum tu. Nak tentukan asal masalah. Konsep yang sama. Iaitu, selepas kita tengok baki zaujain dengan total saham, asal masalah pengiraan 1 sebagai asal masalah baru. So, asal masalah pengiraan 1, which is 4, akan menjadi asal masalah baru. Cuma kat sini 4 kena darab dengan 2. So, 4 darab 2, 8/8. Okay. Kemudian, 1 darab 2, 2/8.
Kemudian baki dia adalah 6/8. 6/8 ni sepatutnya menjadi total di sini. Jadah 2/6. So 2/6 dia akan jadi, yang ni ada darab apa-apa tak? Tak ada. So tulis balik je. 2/8. Sini 4. 4/8. Betul tak? 2 tambah 2 tambah 4 adalah 8/8. Begitu. Okey, nanti habiskan dengan dia akan bahagi. Maksudnya sini 1/8, jadah seorang 1/8. Kalau akhun pula, ukhtun pula, dia akan jadi seorang 2/8, 2/8. Begitu. Okey, dah. Tadakhul. Tadakhul ni maksudnya nombor kecil menjadi nombor besar. Satu je yang darab. Okey, seterusnya tawafuq. At-tawafuq. Okey, tawafuq ni contoh dia beri dua orang zaujatan, kemudian ada bersamanya al-um, ada bersamanya 3 akhawan li-um. Okay. So macam mana nak settle? Sama je step dia, iaitu kita akan bagi zaujat dulu. Zaujatan akan dapat 1/4. So baki daripada zaujatan ni, sekejap, dia tak boleh tulis baki lagi. Sebab apa? Sebab sini 1, sini 2. Jadi kena tashihkan dulu, iaitu 1 dengan 2 kita akan darab dengan 2. Dia akan jadi 2/8. Jadi bakinya adalah 6/8. So asal masalah 8/8. Okey, dah settle pengiraan yang pertama. Buat pengiraan yang kedua pula. Kita bagi ni 1/6. Akhawan 1/3. Okey, samakan 1/6, 2/6. Kemudian tengok boleh bahagi tak? Ni saham, ni furud, ni saham. Kita tengok boleh bahagi tak? 1 ni okey lah, tak ada apa-apa. 2 dengan 3 tak boleh. So kat sini kena darab dengan 3 lah. Okey, jadi dia akan jadi 3/18. 6/18. So baki kat sini adalah 3 tambah 6, 9. 9/18. So asal masalah dia adalah 18/18. Okey, macam mana nak buat? Dah settle kan? Jadi kita tengok dekat sini, sama sahaja. Baki zaujain, tengok sama tak dengan total saham waris lain. So baki zaujain 6. Sama tak dengan total saham waris lain? Total saham waris lain ni adalah 3 tambah 6, 9. Bukan yang ni, tapi 3 tambah 6, 9. So 6 dengan 9. Tak sama, tapi macam ada hubungan. Tapi kecil tak boleh jadi besar macam tadi, tapi ada hubungan. So macam mana kita nak buat? Bila kita tengok 6 ni macam ada hubungan dengan 3, dengan 9. Tapi 6 tak boleh jadi 9, 9 pun tak boleh jadi 6. Apa hubungan dia? Dia macam konsep dulu kita belajar FSTB, faktor sepunya terbesar. So dia boleh ada hubungan dengan sifir apa? Dengan sifir 3. Dia boleh ada hubungan dengan sifir 3. So macam mana nak buat? Kita akan ambil 6 bahagi 3 dapat berapa? 2. So maksudnya nak cakap yang 3 darab 2 dapat 6. 3 darab 2 dapat 6. Yang ni 3 darab 3 dapat 9. Macam mana nak buat? 6 bahagi 3 dapat 2. 9 bahagi 3 dapat 3.
Okay. Seterusnya, sini kan 6 bahagi 3 dapat 2 kan. Sini 9 bahagi 3 dapat 3. So, nak buat dia adalah kita silangkan dia. Sini 2. So, sini 3. Sini 2. Sini akan darab 3. Sini akan darab 2. Sebab apa? 6 darab 3, 18. 9 darab 2, 18. Macam tu lah. Dia kena macam sama lah. Macam tu. Okay. Kemudian, atas ni darab 3 kan. So, kat sini asal masalah dia apa? Asal masalah konsep yang sama. Asal masalah pengiraan 1 sebagai asal masalah baru. So, asal masalah pengiraan 1 ni, asal masalah dia ni, 8, menjadi asal masalah baru. Tapi tak boleh 8 lah. Sebab apa? Sebab 8 kena darab dengan 3. So, 8 darab 3 kat sini 24 per 24. Okey, sini 2. 2 dia akan darab 3. 2 darab 3 akan dapat 6 per 8 darab 3, 24. Okey. Kemudian baki kat sini 6 darab 2, dia akan dapat 12 per 24. Yang mana baki ni, 6 darab 3, 18. 18 per 24, yang mana baki ni mesti sama dengan yang ni. Okey, kita buat yang ni pula. 3. 3 akan darab dengan 2. 6 per. Tak tulislah yang ni sebagai asal masalah. Asal masalah ni 6 per 24. Sini 6 darab 2, 12 per 24. Okay, dah settle kat situ. Tapi akhirnya kita kena tasihkan, which is ni 2, dia akan jadi 3 per 24, 3 per 24. Ni 3 orang kan. Kalau settle 6. Sini 3 orang. Seorang akan dapat 4 per 24.